Halo ni guys, apa khabar? Nak cari jenis model Myvi ni? Nak buat loan, tapi susah nak buat loan. Kerana tahun 2012, ini kereta tahun buatan ni tahun 2012, 1.3 EZI. No worry, Sam ada loan kedai sendiri. Atau anda punya nama ada masalah macam pinjaman reject bank sebagai contohnya blacklist ke, CTOS ke, Secris ke, tak ada lesen ke, boleh cuba hubungi Sam. Sam cuba bantu you punya masalah pinjaman. Ini kereta Sam baru sampai, tak lama, baru siap buat satu cat. Ni kereta sampai hanya cat dia ada kurang cantik kerana warna putih. So, Sam sudah sembuh selapis. Boleh datang, view ni kereta dan juga tengok Sam punya video, dalaman kereta ni cantik atau tidak. Tengok bahagian hadapan, papan pintu sangat cantik, tak ada calah-calah, hanya normal wear and tear. Kapet original still ada sejak kereta baru. Pedal brake sangat cantik lagi. Bermaksud ini kereta kita boleh bandingkan dengan dia punya mileage, tengok ada edges ke tak. Seat semua original, tengok sini semua sangat cantik lagi. Bermaksud ini owner pun jaga kereta. Passenger side, papan pintu sama juga sangat cantik. Handbrake dia pun kasar-kasar. Terutama you boleh tengok dia punya gear knob. Player semua original lagi. Ni player datang original, datang dengan Bluetooth sekali. Ini kereta kita tengok dia punya mileage hanya 167,000 sahaja sejak baru. Kita tengok bahagian belakang, papan pintu lagi cantik. Ini EZI, papan pintu semua macam ada carbon fiber look. Seat belakang sangat cantik, tahun 2012 punya. Seat sudah datang dengan Isofix, yang atas ni ada tempat gantung untuk baby seat. Kapet pun samalah, original. Ada 2 lapis. Papan pintu sebelah sana boleh viewing macam baru punya condition, walaupun sudah sejak tahun 2012. Ini ada teh tarik punya hook juga. Ini kereta betul sangat cantik, jaga rapi. Condition ni kereta banyak cantik lagi. Sam juga ada bagi jaminan dari segi engine, gearbox dan aircon. So jangan risau pada conditionnya. Based on mulut Sam cakap sangat baik, tak percaya, datang kedai, test kereta dan melibatkan pinjaman. Kalau ada masalah yang tertentu, Sam boleh cuba bincang. Down payment dia serendah 5,000 dan juga dia punya bulanan serendah 300. Atau anda ada pertanyaan berkaitan dengan masalah pinjaman, sila call nombor tertera di bawah. Sam cuba bantu masalah anda. Terima kasih.